Assalamualaikum. Hari ni abang mu nak buat menu gula nasi belauk ikan air. Okey? Luncur. Ni bahan-bahan blend, lada kering, bawang putih, bawang merah, lengkuas. Lepas tu kita letak sikit kunyit debu. Tu sudu serbuk kari ikan. Kita guna sate dengan lada solo, sikit garam, asam gelogo, nisel ataupun gula melaka. Dan yang penting sekali, air rebusan dia ni jangan buang dah. Ada kegunaan dia lepas ni. Kita panaskan minyak. Masuk bahan blend tadi. Kita tumis dulu. Lepas kari ni saya guna cak ala kapas. Ini betul-betul masuk dah. Kalau tak masuk, dia kurang kick orang kata. Next, kita masuk air rebusan ikan. Kita masuk sate. Hak ni penting dah. Bahan penyedap. Lada solo. Oh, tengok tu ya. Lepas kita masuk sate tu, dia punya color tu bertukar. Kita boleh masuk ikan. Ikan kena guna ikan air hitam. Baru jadi barang. Awak ni bahan paling penting sekali ni. Kepala ikan. Tengok tu dia punya color. Oh, jahat Siap kita punya gula nasi belauk. Gula nasi belauk ikan air. Ni perut pun tak boleh nak order dah. Beres belakang dah. Terima kasih siapa menonton. Kamu nak pergi makan dulu. Okey, bye bye.